Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'ul hasan. Salawatullahi al-malik al-barrir rahim wal malaikati al-muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal 'amal warzuqna futuhal 'arifin wal mauta 'ala kamilil iman بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلوم في الدارين آمين. Kita lillahi ta'ala, kita sambung tuan-tuan pembahasan pada pagi ini. Kata Tuan Syekh, أو قال وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا سورة النبأ. Atau dia berkata selepas menuangkan air sehingga penuh ke dalam gelas, وكأسا دهاقا. أو أفرغ شرابا فقال فكانت سرابا. Atau selepas mengosongkan bekas minuman, maka dia berkata fakanat saraba. Aw 'inda waznin aw kailin wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Suratul Mutaffifin. Atau ketika menimbang atau menyukat, dia berkata wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Atau ketika melihat sekumpulan orang ramai, lalu dia berkata وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات. وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد، فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر. لكن قال الشيخ أحمد بن حجر لا تبعد حرمته. Dengan tujuan mempersendakan makna ayat-ayat tersebut. Dan begitu juga keadaannya, yakni menjadi kafir apabila ayat-ayat Al-Quran digunakan dengan tujuan seperti ini. Sekiranya bukan dengan tujuan yang demikian itu, yakni menghina, maka dia tidak menjadi kafir. Akan tetapi Syekh Ahmad Ibn Hajar berkata perkataan ini tidak jauh daripada haram. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ucapan-ucapan yang kufur juga adalah apabila seseorang itu dia menggunakan potongan ayat Al-Quranul Karim di luar konteks. Okey. Dia menggunakan potongan ayat suci Al-Quranul Karim di luar konteks dengan tujuan untuk mempersendakan ataupun menghina makna ayat tersebut. Wal'iyadzubillahi min dzalik, maka hukumnya kufur. Contoh yang dibuat di sini Tuan Syekh, contoh yang dibuat di sini oleh Tuan Syekh adalah tatkala seseorang itu ingin menuang air ke dalam bekas minumannya, lalu dia berkata wa ka'san dihaqa. Pada asalnya ayat wa ka'san dihaqa itu ialah ayat yang menerangkan tentang nikmat minuman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi ahli syurga yang dituangkan dalam piala-piala yang diperbuat pada emas.
Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menuangkan air ke dalam bekas minumannya, dia kata wa ka'san dihaqa, dengan tujuan untuk mempersendakan ayat tersebut. Seolah-olah dia nak kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada apa pun nikmat nikmat yang disediakan tu, tidak ada apa pun. Lebih kurang macam ni je. Jadi subhanallahil azim, seolah-olah dia mempersendakan nikmat tersebut. Jadi hukumnya kufur, wa na'udzubillah min zalik. Itu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang tu berkata, tak kala dia mengosongkan bekas minumannya, dia berkata fakanat saraba. Fakanat saraba ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat ini pada hakikatnya menceritakan tentang kedahsyatan yang berlaku ketika mana kiamat. Yang ini gunung ganang akan dilakukan hentakan ke atasnya, lalu ia menjadi debu, dan debu-debu itu tuan-tuan, ia berarak seumpama awan yang berarak. Jadi bila dia menuangkan air dan mengosongkan air bekas minumannya itu daripada air, seolah-olah sedemikian, seolah begitu. Wa ka'san dihaqa, seolah-olah dia kata Allah, tak ada apa yang perlu dibimbangkan pun tentang pada hari tersebut. Macam ni je. Lalu dia tuangkan air, begitu je. Maknanya itu satu penghinaan terhadap ayat tersebut. Seolah-olah tidak ada apa yang perlu dibimbangkan pada hari tersebut, pada hari kiamat itu. Sedangkan tuan-tuan, di antara kedahsyatan pada hari tersebut, gunung ganang yang ada di atas muka bumi, yang ia adalah pasak bagi bumi ini tuan-tuan, dilakukan hentakan begitu kuat sehingga ia bertukar, gunung ganang itu bertukar menjadi debu-debu yang berterbangan, dan ia berarak seumpama awan-awan yang berarak di atas yang berarak di langit. Alhamdulillah min zalik. Maka ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa dahsyatnya berlaku pada hari tersebut, perkara yang berlaku pada hari tersebut. Jadi apabila dia menuangkan air, mengosongkan air daripada bekas minumannya, seolah-olah begitu, seolah-olah dia berkata semikian. Wa na'udzubillah min zalik. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tak kala dia sedang menyukat, ataupun menimbang barang dagangannya. Okey. Lalu dia baca wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dia baca semikian. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seolah-olah dia nak kata ancaman yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan terhadap orang yang mengurangkan timbangan dan sukatan barang dagangannya itu, seolah-olah tidak ada iktibar, tidak ada apa-apa yang perlu dibimbangkan dengan ancaman tersebut. Seolah-olah dia berkata, peduli apa aku dengan ancaman tersebut. Okey. Seolah-olah ayat itu tidak ada nilainya pada orang tersebut. Maka ketika ini dia dihukum kufur. Okey. Sebab dia mempersendakan makna ayat itu. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tak kala seorang itu dia sedang berjalan di satu kawasan, kemudian dia melihat ada perkumpulan manusia yang ramai. Lalu dia berkata, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ayat ni tuan-tuan, ia pada hakikatnya menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang bagaimana manusia berhimpun pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat untuk dihisab.
Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, maknanya dan akan kami himpunkan mereka dan tidak akan ada seorang pun yang mampu melarikan diri daripada perhimpunan tersebut. Semua manusia akan dihimpunkan di mahsyar, dan mereka semua akan dilingkungi oleh 7 saf malaikat, dan tak ada seorang pun di kalangan mereka yang mampu untuk melarikan diri daripada perhimpunan tersebut. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia berjalan, tuan-tuan, dia jumpa satu perkumpulan manusia, lalu dia kata wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Seolah-olah dia kata tak perlu kita bimbang pun dengan perhimpunan yang akan berlaku di mahsyar. Lebih kurang perhimpunannya itu macam yang berlaku di hadapan kita sekarang ini. A'udzubillahi min dzalik. A'udzubillah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia dihukum kufur dengan sebab itu. Yang wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tadi ini tuan-tuan ayat yang sebelum adalah ayat yang menceritakan tentang azab yang pedih, ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni azab yang pedih bagi mereka yang menipu dalam perniagaan dari sudut sukatan dan timbangan barang-barang dagangan mereka. Jadi walhasil, bila seseorang itu dia bercakap, dia membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quran Al-Karim di luar konteks ayat tersebut dengan tujuan untuk mempersendakan ayat itu, maka hukumnya kufur. Waliyadzubillah min dzalik. Dengan tujuan untuk mempersendakan makna ayat tersebut, maka hukumnya kufur. Okey. Macam tadi ayat yang waqa'san dihaqa, kemudian fakanat saraba, kemudian wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kesemua ayat tersebut tuan-tuan diucapkan di luar konteksnya dan dengan tujuan untuk mempersendakan makna ayat tersebut. Okey. Maka hukumnya kufur. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh di situ, biqasd al-istighfaf fi al-kull bima'na hadhihi al-ayat, dengan tujuan mempersendakan makna ayat tersebut. Dan begitu juga keadaannya, yakni menjadi kafir apabila ayat-ayat Al-Quran digunakan dengan tujuan seperti ini. Maknanya ia tidak terhad kepada 4 potong ayat ini saja. Bahkan mana-mana ayat di dalam Al-Quranul Karim, kalau ia dibaca di luar konteksnya, kemudian disertai pula dengan qasad untuk mempersenda makna ayat tersebut, maka dia dihukum kufur. Orang yang bacanya itu dihukum kufur. Sekiranya bukan dengan tujuan yang demikian itu, yakni kalau diucapkan ayat tadi di luar konteks tapi bukan dengan tujuan untuk menghina makna ayat tersebut, kata Tuan Syekh, maka dia tidak menjadi kafir. Akan tetapi Syekh Ahmad Ibn Hajar berkata perkataan ini tidak jauh daripada haram. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Ahmad Ibn Hajar berkata perbuatan itu tidak jauh daripada haram. Yakni perkataan itu atau pendapat yang kata sungguhnya termasuk daripada perkara yang haram, itu lebih dekat, lebih rajih, kerana pada ucapan tersebut terdapat isaatu adabin, terdapat jahat adab ataupun buruk adab terhadap Al-Quran Al-Karim. Okey. Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami berkata, la tab'udu hurmatuhu, tidak jauh dari dihukumkan sebagai perkara haram. Artinya bahawa pendapat yang berkata semikian, artinya bahawa orang yang berkata semikian hukumnya haram. Haram. Dan qaul itu, pendapat yang kata haram itu lebih rajih. Kenapa dikatakan haram? Walaupun orang tadi dia baca ayat Quran tadi di luar konteks tapi bukan dengan tujuan untuk menghina, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab kata Syekh
Ahmad ibn Hajar Al-Haytami, fihi isa'atu adabin, padanya itu ada isa'atu adab, yakni jahat adab ataupun buruk adab terhadap Al-Quranul Karim. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau begitu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau begitu tetap haram walaupun seorang itu membaca Al-Quranul Karim di luar konteks, bukan dengan tujuan untuk menghina makna ayat tersebut. Okey. So dari sini tuan-tuan kita faham kaedah yang secara tidak langsung Syekh sebutkan di sini, mempersendakan ayat Al-Quran adalah satu kekufuran kalau seseorang itu menggunakan ayat Al-Quran di luar konteks untuk dengan tujuan untuk menghina. Okey, maka jatuh kufur. Yakni seorang sendiri, kaedah di sini adalah apabila seorang itu menggunakan sesuatu potong ayat Al-Quran Al-Karim di luar konteks dengan tujuan untuk mempersenda atau menghina makna ayat tersebut, maka dia dihukum kufur. Kalau seorang itu menggunakan sesuatu potong ayat Al-Quran Al-Karim di luar konteks tapi bukan dengan tujuan untuk mempersendakan makna ayat tersebut, maka ia tidaklah haram, ia tidaklah kufur, akan tetapi haram hukumnya. Itu mengikut qaul yang rajih, qaul yang lebih kuat, kerana pada tindakan tersebut, pada perbuatan tersebut terkandung isa'atu adabin, jahat adab terhadap Al-Quran Al-Karim. Habis itu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kadza yakfur man syatama nabiyyan aw malakan, dan demikian juga menjadi kafir barang siapa yang mencaci salah seorang nabi ataupun malaikat. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mencaci nabi atau mencaci malaikat, maka hukumnya kufur. Okey. Wal a'yadu billahi min zalik. Dan ini tuan-tuan tidak ada tafsil, padanya, tidak ada penitilan. Okey, orang yang berkata semikian, orang yang mencerca malaikat seumpama Jibril ataupun Azrail ataupun Munkar ataupun Nakir ataupun selain daripada malaikat-malaikat tersebut, maka mereka dihukum kufur. Okey, begitu juga mencerca Nabi Allah Adam alaihi salam, mencerca Nabi Allah Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ayyub alaihi salam, maka hukumnya kufur. Okey, orang yang mengatakan bahawa Nabi Yusuf alaihi salam berkehendak, ada keinginan dalam hatinya untuk berzina, maka hukumnya kufur. Orang yang mengatakan bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, mencuri-curi lihat kepada wanita ajnabiyah dengan pandangan syahwah, wa'iyadzubillahi min zalik, maka orang yang berkata semikian tuan-tuan, jelas dia pada hakikatnya sedang mencerca dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya kufur. Atau qala akunu qawadan in sallaitu. Kata Tuan Syekh, qala akunu qawadan in sallaitu aw ma asabtu khairan منذ sallaitu aw as-salatu la tasluhu li biqasd al-istihza'i. Atau dia berkata, aku menjadi bapa ayam jika aku solat, atau aku tidak pernah mendapat apa-apa kebaikan sejak aku menunaikannya, atau solat tidak sesuai bagiku dengan tujuan mempersenda-sendakan ibadah solat. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di antara salah satu daripada ucapan-ucapan kufur apabila seorang itu dia mempersendakan ibadat solat. Okey. Contohnya kata Syekh di sini, dia kata aku menjadi bapa ayam kalau aku solat. Maknanya tuan-tuan, solat ni seolah-olah menatijahkan satu natijah yang keji, yang buruk kepada orang yang melakukannya. Dia kata aku akan jadi bapa ayam kalau aku solat. Maknanya ini satu cercaan dan celaan kepada ibadat solat. Sedangkan tuan-tuan, solat ini seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya ibadat solat itu hikmahnya
menegah seseorang itu dari menegah pelakunya daripada melakukan fahsya dan melakukan perkara-perkara mungkar, melakukan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara mungkar. Tapi dia kata, aku akan menjadi bapa ayam kalau aku menunaikan solat. Wa'alaiyazubillah min zalik, maka hukumnya kufur. Dan berkata semikian. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kata, ma asabtu khairan mundu sallaitu. Aku tak pernah dapat kebaikan sejak aku solat. Dengan tujuan nak mempersegerakan solat, tuan-tuan. Seolah-olah kalau dia solat, maka itu menghalang dia daripada apa-apa kebaikan. Wa'alaiyazubillah min zalik, maka hukumnya kufur. Seolah dia kata tak ada kebaikan pada solat. Tak ada kebaikan pada solat. Wa'alaiyazubillah min zalik. Ini adalah satu ucapan yang jelas padanya cercaan terhadap ibadat solat. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, seandainya seseorang itu dia pada mulanya dia seorang yang banyak yang tak mengambil berat tentang solat ni. Kadang time semangat buat, time tak semangat tak buat. Okey, dia di kalangan orang-orang yang meninggalkan solat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia berhijrah, yakni dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mula menjadi seorang yang istiqamah, yang konsisten menjaga ibadat solat. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berkata, subhanallahil azim, sejak aku tunaikan solat ni, macam-macam cabaran, macam-macam dugaan yang datang kepadaku. Okey. Dalam situasi ini tuan-tuan, dia tidak dihukum kufur. Sebab apa? Dia ucapkan itu, dia kata subhanallah, sejak aku dah istiqamah solat, sentiasa solat ni, macam-macam cabaran, macam-macam musibah, macam-macam ujian, dugaan yang datang menimpaku. Dalam situasi ini tuan-tuan, dia tidak dihukum kufur. Kerana apa? Kerana ucapannya itu bukan dengan tujuan untuk nak mempersendakan ibadat solat. Bahkan dia hanya untuk nak menghikayatkan tentang keadaannya, bagaimana ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tak kala dia konsisten ataupun istiqamah dalam melaksanakan ibadat solat. Okey, habis itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Tuan Syekh rahimahullahu taala, begitu juga yang ketiga, kata Syekh, atau solat tidak sesuai bagiku dengan tujuan untuk mempersenda-sendakan ibadat solat. Dia kata sesuai solat tak sesuai bagiku, hanya sesuai untuk engkau je, dengan tujuan nak mempersendakan ibadat solat tersebut, maka hukumnya kufur. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia kalau dia seorang wanita yang dalam keadaan haid, okey, kemudian datang kepadanya kawan dia, lalu kawan dia ajak pergi solat. Lalu wanita tersebut berkata, tak apalah, kamu pergilah solat dulu, solat tak sesuai bagi saya sekarang ni. Maka dia berkata semikian sebab dia dalam keadaan haid. Orang yang dalam keadaan haid tak boleh solat. La yajuz wala tidak harus dan tidak sah solat bagi mereka yang dalam keadaan haid, bahkan haram hukumnya. Maka dia kata sebab tu dia kata as-salatu la tasluhu li, solat tidak sesuai bagiku. Maka dalam situasi ini tuan-tuan, dia tidak dihukum kufur. Okey, dia tidak dihukum kufur. Kerana ucapan yang diucapkan itu bukan dengan tujuan untuk nak mempersendakan makna ayat tersebut. Okey. Bukan dengan tujuan untuk nak mempersendakan ibadat solat itu. Habis itu qala al-muallif rahimahullah, atau qala li muslimin ana aduwuka wa aduwwu nabiyyik, atau li syarifin ana aduwuka wa aduwwu jaddika, muridan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Atau dia berkata kepada seseorang muslim, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu.
atau kepada seseorang yang berketurunan Nabi, aku musuhmu dan musuh datukmu dengan maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu daripada ucapan-ucapan kufur adalah apabila seorang itu dia berkata kepada seorang muslim, dia tahu orang itu muslim, kemudian dia kata aku adalah musuhmu. Wal iyazu billahi min dzalik. Dia tahu orang itu muslim tapi dia kata aku adalah musuhmu. Wal iyazu billahi, maka hukumnya kufur. Ataupun dia berkata kepada Syarif. Syarif ni adalah orang yang berketurunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang yang berketurunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dia berkata aku adalah musuhmu dan musuh datukmu. Datuk di situ tuan-tuan dengan maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya kufur. Yang contoh yang pertama tadi itu, dia berkata kepada kawannya muslim tu, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu. Bukan musuhmu saja Ustaz tertinggal tadi. Dia berkata kepada orang muslim tadi, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu. Begitu juga kalau dia berjumpa dengan seorang syarif, yakni orang yang berketurunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata aku adalah musuhmu dan musuh datukmu. Datuk di situ dengan maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hukum kufur. Okey, hukumnya kufur. Kerana apa tuan-tuan? Kerana musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Habis itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau yaqula syai'an min nahwi hadhil alfadhil bash'ati syani'ah, atau seseorang itu mengucapkan apa-apa lafaz yang buruk lagi keji seumpama ini. Maka begitu juga tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan pada awal sebelum kita masuk pembahasan contoh-contoh kufur ni tuan-tuan, kata Syekh, kufur dari sudut perkataan ni banyak contohnya. Okey. Jadi kata Syekh, atau seseorang itu mengucapkan apa-apa lafaz yang buruk lagi keji seumpama yang telah kita sebutkan, yang telah Syekh sebutkan contohnya sebelum ini. Okey. Nanti insya-Allah akan jadi kita akan sebutkan kaedah, okey, kaedah tentang kalam kufur ini. Wa qad 'adda katsirun min al-fuqaha'i kal-faqih al-Hanafi Badr Rashid wal Qadhi Iyad al-Maliki rahimahumallahu asya'a katsiratan fayanbaghi al-ittila'u 'alayha fa inna man lam ya'rif asy-syarra yaqa'u fihi. Sesungguhnya ramai ulama daripada kalangan fuqaha menyenaraikan banyak perkara yang membawa kepada murtad, seperti Al-Faqih Al-Hanafi Badr Rashid dan Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati keduanya. Amin. Maka sepatutnya umat Islam meneliti, kerana barang siapa yang tidak mengetahui akan keburukan, nescaya dia akan terjatuh ke dalamnya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ramai para ulama fiqh dari 4 mazhab telah pun menghuraikan tentang bab riddah ni tuan-tuan dan kitab-kitab mereka. Kita dah sebutkan pada awal bab ini tuan-tuan, ulama 4 mazhab menyebutkan tentang menghuraikan tentang bab riddah dan kitab-kitab mereka, dan turut menyenaraikan contoh-contoh dalam kitab-kitab mereka. Siapakah di kalangan mereka tuan-tuan? Di antaranya kata Tuan Syekh di sini yang bermazhab Hanafi, Syekh Badr Rashid. Okey. Badr Rashid. Namanya Muhammad bin Ismail bin Mahmud bin Muhammad bin Ismail bin Mahmud bin Muhammad, yang wafat pada tahun 768 Hijriyah. Okey. Dan dia subhanallahil azim seorang yang faqih dalam mazhab Hanafi. Seorang ulama yang hidup pada kurun yang ke-8 Hijriyah.
dalam risalah yang dikarang oleh beliau, iaitu risalah fi bayan al-alfazil mukaffirah, risalah yang dikarang pada menerangkan tentang lafaz-lafaz yang menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Maka beliau menerangkan dalam kitab tersebut dan risalah tersebut dengan panjang lebar contoh-contoh ucapan-ucapan yang kufur. Tujuannya apa tuan-tuan? Untuk dipelajari oleh umat Islam dan dijauhkan diri mereka daripada ucapan-ucapan tersebut. Okey. Di antara ulama yang lain adalah Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Okey. Nama beliau Abul Fadl Iyad bin Musa, okey, Al-Maliki. Beliau tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang ulama yang faqih dalam mazhab Maliki. Beliau dilahirkan pada tahun 496 Hijriah. Okey. Dan wafat pada tahun 554 Hijriah. 554 Hijriah. Subhanallahil azim. Ini ulama yang hidup pada kurun yang ke-6. Syekh Badr Rashid tadi itu, Muhammad bin Ismail bin Mahmud Badruddin Az-Zarkashi, Badruddin Ar-Rashid, Badrul Rashid tadi. Beliau subhanallahil azim adalah ulama yang ulama faqih mazhab Hanafi, hidup pada kurun yang ke-8. Adapun al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, beliau adalah seorang ulama yang faqih dalam mazhab Maliki, hidup pada kurun yang ke-6 Hijriah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau ada mengarang sebuah kitab yang begitu hebat tuan-tuan. Qadhi Al-Maliki ini dia masyhur dengan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Maka dalam kitab tersebut tuan-tuan, masya-Allah, Al-Qadhi Al-Maliki beliau menyebutkan, beliau menghuraikan dengan panjang lebar apakah ridah terbagi pada 3 dan apakah contoh-contoh bagi setiap daripada cabang-cabang ataupun bahagi tadi itu. Ridah dari sudut i'tiqad, contohnya apa? Ridah dari sudut perbuatan, contohnya apa? Dan ridah dari sudut perkataan, contohnya apa? Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu daripada tanggungjawab golongan para ulama pada hakikatnya. Okey. Bukankah golongan para ulama merupakan pewaris bagi golongan para anbiya? Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah satu golongan yang berusaha membawa manusia kembali ke pangkal jalan. Mereka adalah satu golongan yang sentiasa memberikan pencerahan kepada manusia tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mereka adalah satu golongan yang sentiasa membimbing manusia untuk istiqamah di atas jalan yang benar, jalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga tuan-tuan bertanggungjawab untuk menjaga akidah ummah, menerusi pengajaran yang mereka ajarkan dan karya-karya yang mereka tinggalkan kepada umat Islam. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Mereka telah menyenaraikan contoh-contoh yang banyak yang terdiri pada kufur dari sudut keyakinan, perbuatan, ucapan. Kerana hal tersebut berlaku pada zaman mereka sebagai usaha memberi amaran kepada manusia supaya menjauhinya. Disebabkan pada zaman mereka itu, pada kurun yang ke-8 Hijriah dan pada kurun yang ke-6 Hijriah itu, mereka melihat pada zaman tersebut ramai manusia yang terlibat dengan kekufuran. Lalu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu langkah ataupun satu usaha untuk membenteng akidah umat adalah dengan cara mereka mengajar umat perkara yang benar, dan mereka mengarang kitab sebagai rujukan kepada umat Islam
yang dengannya mereka dapat, umat Islam dapat membenteng akidah mereka daripada perkara-perkara yang merosakkan, membatalkan, memutuskan Islam. Waliyadzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata tuan Syekh, fa yanbaghi al-ittila'u 'alayha fa inna man lam ya'rif asy-syarra yaqa'u fihi. Hendaklah ataupun sewajarnya, sayugianya seseorang itu meneliti kitab tersebut, menelaahnya, mempelajarinya secara bertalaqi, dan melihat permasalahan-permasalahan yang dibahaskan oleh pengarang kitab tersebut dan kitabnya itu, dan supaya dia dapat menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan, membatalkan dan memutuskan Islam. Okey. Ini kerana tuan-tuan, man lam ya'rifi syarra yaqa'u fi. Barang siapa yang tak mengenal kejahatan, maka nescaya dia akan terlibat dengan kejahatan tersebut dalam keadaan dia tak sedar. Waliyadzubillahi min zalik. Ini tuan-tuan adalah satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Apabila seorang itu dia tak tahu perkara-perkara yang menyebabkan jatuh kufur, lalu dia terlibat dengan perkara tersebut, dia dihukum kufur. Waliyadzubillahi min zalik. Dan keadaan lebih buruk adalah apabila dia jahil tentang apa yang tentang hukum ucapan yang telah disebutkan, ataupun perbuatan yang telah dilakukan, ataupun i'tiqad yang dia i'tiqadkan dalam hatinya. Dia jahil bahawasanya perkara-perkara tersebut adalah perkara yang merosakkan akidahnya, dan dia hanya tahu bahawa dia bukanlah di kalangan orang-orang Islam tatkala Azrail datang nak mencabut nyawanya. Ketika itu tuan-tuan tidak ada gunanya lagi untuk bertaubat. Ketika mana roh dah berada di ghargharah, berada di kerongkong, tuan-tuan, pintu taubat telah pun tertutup bagi orang tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya, sangat bahaya situasi kalau seseorang itu buta atau menjahil tentang bab riddah ini. Okey. Subhanallahal azim. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa situasi di mana seseorang itu terkecuali daripada dihukum kufur. Okey, ada beberapa situasi di mana seorang itu akan dikecualikan daripada dihukum kufur. Apakah di antaranya tuan-tuan? Yang pertama, sabqul lisan. Sabqul lisan maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabqul lisan maknanya tersasul lidah. Okey, tersasul lidah. Sebagai contoh tuan-tuan, diceritakan bahawa satu ketika ada seorang ni, dia bermusafir, dia musafir di padang pasir. Kemudian dia berhenti di satu kawasan untuk dia qada hajat. Setelah mana dia selesai qada hajat, tuan-tuan, kemudian dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia melihat kepada binatang tunggangannya dah tak ada, hilang. Okey. Lalu dia mencari binatangnya, mencari tak jumpa. Akhirnya dia kepenatan tuan-tuan. Lalu dia pun tertidur. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, selama dia tertidur tu, sebab keletihan, dah berapa ketika dia tidur, kemudian dia terjaga, dia buka mata. Bila buka mata tuan-tuan, dia nampak ada dua lubang di hadapannya. Rupanya lubang tu lubang hidung untanya. Dia pun terkejut tuan-tuan. Lalu dia berkata, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Dia kata apa? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Dia tersasul. Dia nak kata, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Disebabkan dia terkejut tadi tuan-tuan, maka tersasul. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi ini tidak dihukum kufur. Sebab apa? Dia tersasul. Lagi macam orang melatah tu tuan-tuan. Orang melatah yang betul-betul, bukan melatah yang buat-buat. Okey. Jadi itu di luar kawalan tuan-tuan. Maka subhanallahil azim, tidak dihukum kufur.
Okey, dalam situasi ini. Begitu juga tuan-tuan, di antaranya lagi adalah keadaan di mana seorang itu hilang akal. Hilang akal disebabkan gila. Okey. Kalau gila ni tuan-tuan bukan mukallaf. Jadi ketika mana seorang tu dia hilang akal, dia gila. Time gila tu tuan-tuan, dia ada ucapkan ucapan-ucapan yang kufur ataupun dia ada melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur. Kita yang tak gila ni tuan-tuan, kita yang sihat, yang sejahtera ni, maka hendaklah kita hentikan ucapannya itu. Cakap kepada diam. Ataupun kalau kita lihat dia ada melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur, maka kita hentikan perbuatannya tersebut. Okey. So yang kedua, hilang akal. Jadi seorang itu apabila orang yang gila, tak kala dia mengucapkan kalam-kalam kufur, maka dia tidak dihukum kufur. Sebab pada asalnya dia bukanlah seorang yang mukallaf. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi adalah halatul ikrah. Iaitu keadaan di mana seseorang itu dipaksa untuk melakukan kekufuran ataupun mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur. Paksa ni tadi tuan-tuan dengan syarat. Paksaan itu dilakukan dengan ancaman bunuh. Bunuh pula yang diancam bunuh itu adalah dirinya, bukan orang lain. Okey. Kalau seseorang itu dipaksa untuk mengucapkan kalam kufur ataupun melakukan perbuatan-perbuatan kufur dengan ancaman bunuh, akan tetapi yang diancam bunuhnya itu adalah anaknya, ataupun yang diancam bunuhnya itu adalah isterinya, atau yang diancam bunuh itu adalah ibunya, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia tetap tidak boleh untuk melafazkan atau mengucapkan kalam-kalam kufur tersebut. Kalau diucapkan juga, maka dia dihukum kufur. Okey. Akan tapi tuan-tuan, kalau seorang tadi ni dia dipaksa untuk mengucapkan kalam kufur sebagai contoh, dengan ancaman dirinya dibunuh, diletakkan pistol di kepalanya. Okey. Maka dikatakan cakap benda ni. Okey, kalau tak, maka kau akan ditembak. Maka ketika itu ada dua pilihan baginya. Yang pertama, dia tetap istiqamah di atas pegangannya itu. Lalu kalau dia dibunuh, maka dia akan digunakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia lafazkan ucapan tersebut. Dia lafazkan ucapan tersebut dengan lidahnya, akan tetapi hendaklah dalam hatinya itu dia tidak redha dengan ucapan yang diucapkannya itu. Maka dalam situasi ini tidak mengapa. Ucapan kufur yang diucapkannya itu tidak memberi kesan kepadanya. Akan tetapi kalau diucapkan kalam kufur dengan lidahnya, tak kala dia dipaksa tadi itu, diucapkan kalam kufur dengan lidahnya beserta redha dalam hatinya dengan ucapan tersebut, maka dia dihukum kufur walaupun diancam bunuh. Maka kena hati-hatilah tuan-tuan dalam hal ni. Kalau seorang tu dipaksa untuk melakukan kekufuran dengan ancaman bahawa dirinya itu dibunuh, maka dia boleh ucapkan ucapan kufur seperti mana yang diminta, tapi dengan syarat hatinya itu hendaklah dia tidak redha dengan ucapan kufur yang diucapkannya tersebut. Habis. Kemudian situasi yang keempat adalah menukilkan, situasi di mana seseorang itu sedang menukilkan ucapan kufur yang diucapkan oleh orang lain. Okey. Tapi dengan syarat hendaklah dia meletakkan ada hikayat. Ada hikayat ni maknanya ucapan yang menunjukkan bahawa dia sedang menukilkan ucapan kufur orang lain. Contoh, dia berkata orang Yahudi mendakwa Uzair adalah anak Allah, ataupun orang Nasrani mereka berkata Isa adalah anak Allah. Maknanya dia kena letakkan adat hikayat di hadapan. Okey, fulan bin fulan telah berkata Uzair adalah anak Allah. Fulan bin fulan telah berkata Allah Subhanahu wa taala duduk bersemayam di atas arasy. Maka itu tak jatuh kufur, sebab dia dalam situasi sedang menukilkan ucapan kufur yang telah diucapkan oleh orang lain. Okey, habis itu. Adat hikayat ni tuan-tuan, yang tadi yang saya sebut fulan bin fulan telah berkata itu,
Adat hikayat ni boleh diletakkan sama ada sebelum kita nukilkan ucapan kufur tersebut ataupun setelah kita nukilkan ucapan kufur tersebut. Kalau kita letakkan adat hikayat sebelum diucapkan kufur, contohnya macam tadilah. Orang Nasrani berkata Isa adalah anak Allah. Maka tak itu kufur. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu nak letakkan adat hikayat di belakang, yakni setelah dinukilkan ucapan kufur, para ulama syaratkan hendaklah dia berniat dalam hatinya untuk dia mentakhirkan, untuk dia melewatkan ucapan adat hikayat itu setelah dinukilkan ucapan kufur. Niat tadi itu hendaklah sebelum dia nukilkan ucapan kufur tersebut. Contoh, Uzair adalah anak Allah, kata golongan Yahudi. Diletakkan adat hikayat itu di belakang, kata golongan Yahudi. Ataupun Isa adalah anak Allah, kata golongan Nasrani. Kalau nak letakkan adat hikayat di belakang, tuan-tuan, disyaratkan hendaklah dia niat terlebih dahulu dalam hatinya sebelum dia nukilkan ucapan kufur tersebut, yang dia nak lewatkan penyebutan adat hikayat, yakni setelah dinukilkan ucapan kufur tersebut. Okey, kena niat sebelum. Jika tidak, tuan-tuan, adat hikayat yang diucapkannya itu tidak memberi manfaat kepadanya. Wal iyadzu billahi min zalik. Habis itu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Tuan Syekh, wal qa'idatu anna kulla aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istighfafin billahi aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'irihi aw ma'alimi dinihi aw ahkamihi aw wa'dihi aw wa'idihi kufrun falyahzaril insanu min dhalika jahdahu ala ayyi halin. Dan ini satu kaedah, bahawasanya setiap keyakinan, perbuatan atau percakapan yang menunjukkan penghinaan terhadap Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, syiar-syiarnya, tanda-tanda agamanya, hukum hakamnya, janji baiknya atau ancamannya, maka ialah kekufuran. Oleh itu, setiap orang hendaklah berwaspada daripada yang demikian itu dan berusaha menjauhinya pada apa-apa jua keadaan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu kaedah yang merumuskan kesemua contoh contoh-contoh i'tiqad ataupun perbuatan ataupun perkataan kufur yang telah kita bahaskan tadi. Setiap keyakinan atau perbuatan atau percakapan yang menunjukkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, syiar-syiarnya, tanda-tanda agamanya. Syiar-syiar dan tanda-tanda agama ni tuan-tuan sama. Okey, sesuatu yang masyhur bahawa ia adalah sebahagian daripada agama. Okey, sesuatu yang masyhur di kalangan manusia bahawa ia adalah sebahagian daripada agama, itu yang dikatakan syiar. Okey, dan hukum hakamnya, hukum hakam, mempersendakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, janji baiknya dan ancamannya, maka kesemua itu adalah satu kekufuran. Okey, oleh itu setiap orang hendaklah berwaspada daripada yang demikian itu dan berusaha sungguh-sungguh agar menjauhinya dalam apa jua keadaan sekalipun. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu kaedahnya tuan. Pegang kaedah tu maka insya-Allah kita selamat. Okey, pegang kaedah tadi maka insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya fikir jelas tuan-tuan tentang kaedah tersebut. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang
kita akan bahaskan pula tentang hukum hakam yang berkait dengan orang yang murtad. Okey, hukum hakam orang yang berkait dengan orang murtad. Ini di antaranya yang kita akan bahaskan, apakah yang perlu dilakukan oleh orang yang murtad untuk kembali semula kepada Islam, bagaimana dengan sembelihannya, bagaimana dengan harta-harta tinggalannya, bagaimana dengan akad nikahnya, atau bagaimana dengan akad nikah bagi orang tersebut, bagaimana dengan puasa, bagaimana dengan tayamumnya. Itu nanti akan datang pembahasannya insya-Allah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Tuan-tuan, hari ini hari Jumaat, maka mari sama-sama kita membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ucapan selawat yang diucapkan pada hari Jumaat akan terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyakkan berdoa pada hari ini tuan-tuan, khususnya setelah asar dan hampir kepada terbenamnya matahari, kerana pada waktu tersebut dikatakan oleh para ulama waktu yang mustajab doa. Dan dalam hari Jumaat ni tuan-tuan, ada satu waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memustajabkan doa hamba-hamba yang berdoa. Maka perbanyakkan doa pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita melihat malam Lailatul Qadar dan berdoa pada malam tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita semua mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat rupa paras baginda yang asli pada malam ini dan pada malam-malam yang berikutnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.